Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wafda Al-Hafiyah binti Muhammad Huzaifi dari Sekolah Kebangsaan Gong Kapas. Kod sekolah TBA 3008. Jika saya bertanya kepada anda, siapakah ingin memiliki perniagaan sendiri? Siapakah ingin menjadi seorang usahawan berjaya? Dan siapakah merasa kecewa apabila impian diingini tidak dicapai? Saya percaya ramai dalam kalangan kita pernah mengalaminya. Hari ini saya ingin membawa anda menyelami sebuah novel yang bukan sekadar sebuah cerita, tetapi sebuah perjalanan penuh inspirasi yang mampu mengubah cara kita melihat kegagalan dan kejayaan. Novel yang saya pilih ini ialah Miss CEO, karya penulis terkenal Haryani Kamilan. Rakan-rakan sekalian, novel ini mengisahkan seorang pelajar bernama Carla. Carla bukanlah anak orang kaya. Carla bukanlah seorang yang sentiasa bernasib baik. Tetapi Carla mempunyai sesuatu yang sangat bernilai. Dia mempunyai impian untuk menjadi seorang usahawan berjaya. Sedangkan ramai remaja seusianya sibuk menghabiskan masa dengan perkara tidak faedah. Carla memilih untuk membina masa depannya melalui dunia perniagaan. Dengan penuh semangat, dia mula menjual produk dan membangunkan jenamanya sendiri. Namun, perjalanan menuju kejayaan tidak pernah mudah. Carla berhadapan pelbagai dugaan. Dia ditipu, dia dipandang rendah, dia disabotaj, dia kehilangan pelanggan dan ada ketika dia hampir kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Bayangkan, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, tiba-tiba semuanya musnah dalam sekelip mata. Apakah yang kita akan lakukan? Mengalah? Menangis? Atau bangkit semula? Di sinilah terletaknya kehebatan watak Carla. Dia memilih untuk bangkit. Dia tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Sebaliknya, dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Para hadirin dihormati, semasa membaca novel ini, saya seolah-olah sedang melihat kehidupan kita sendiri. Bukankah kita pernah gagal? Gagal menjawab soalan peperiksaan, gagal memenangi pertandingan, gagal mencapai sesuatu yang diimpikan. Namun, dari kisah Carla, saya belajar satu perkara yang sangat penting. Kejayaan bukanlah milik mereka yang tidak pernah gagal. Kejayaan adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti mencuba. Itulah mesej yang paling kuat ingin disampaikan oleh penulis novel ini. Rakan-rakan sekalian, apa yang menjadikan novel ini lebih istimewa ialah nilai-nilai murni yang diselipkan di dalam setiap bab. Nilai rajin berusaha, nilai keberanian, nilai keyakinan diri, dan yang paling penting, nilai tidak mudah berputus asa. Saya amat mengagumi cara penulis membina watak Carla sehingga membuatkan membaca rasa dekat dengannya. Kadang-kala saya tersenyum apabila dia berjaya. Kadang-kala saya berasa sedih apabila dia diuji. Kadang-kala saya berasa kagum dengan semangat juangnya. Inilah kekuatan sebuah buku yang mampu membuatkan kita merasai pengalaman tidak pernah dilalui. Hadirin yang dihormati, selepas menamatkan bacaan novel ini, saya menyadari satu perkara yang sangat penting. Membaca bukanlah sekadar aktiviti untuk memenuhi program nilam dan tugasan sekolah. Membaca sebenarnya adalah jambatan menuju impian. Melalui buku, kita mengenali dunia. Melalui buku, kita menimba ilmu. Sebab itulah masyarakat yang suka membaca akan menjadi masyarakat yang berilmu. Dan masyarakat yang berilmu akan mampu membina negara yang cemerlang. Sebelum saya mengakhiri kuasa ini, izinkan saya berkongsi satu pengajaran amat syargai daripada novel ini. Jangan takut untuk bermimpi besar.
Kerana setiap kejayaan hebat bermula dengan satu impian. Dan jangan takut untuk gagal. Kerana setiap kegagalan sebenarnya sedang mengajar kita bagaimana untuk berjaya. Akhir kata, saya ingin mengajak rakan-rakan semua untuk menjadikan membaca sebagai amalan harian. Buku membuka minda, ilmu membina jiwa. Membaca melahirkan wira buku yang luar biasa. Sekian, terima kasih.